Kalau UNAS ada manual, Piramid Teti ialah versi upgrade. Piramid Teti dibina selepas UNAS, tetapi teksnya tidak sekadar sama. Ia mengandungi versi yang lebih panjang dan kompleks, seolah-olah manual akhirat itu telah dikemas kini. Beberapa mantra diulang, tetapi dengan tambahan dan perubahan tertentu. Ini menunjukkan pengetahuan ritual berkembang dari masa ke masa. Lebih banyak arahan, lebih banyak perlindungan untuk roh raja, ada bahagian yang diperluaskan untuk memastikan perjalanan lebih selamat. Seakan-akan mereka menambah baik sistem selepas melihat apa yang kurang sebelum ini. Piramid Teti bukan sekadar salinan, tetapi evolusi kepada konsep asal. Kalau manual pun boleh di-upgrade, apalagi versi baru yang belum kita temui. Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok. Di alam roh, raja pun kena survive. Dalam Piramid Teti, teks bukan sekadar panduan perjalanan. Ia juga bertindak seperti model survival untuk roh raja. Setiap mantra berfungsi sebagai perlindungan dari ancaman gaib. Ada ayat untuk menolak serangan makhluk jahat. Ada juga mantra untuk mengelak daripada dimakan di alam selepas mati. Konsep ini menunjukkan akhirat bukan tempat yang pasif. Sebaliknya, ia penuh cabaran dan ujian. Raja perlu bersedia, seolah-olah masuk ke dunia baru yang berbahaya. Berbeza dengan UNAS, teks di Teti lebih defensif dan bersifat perlindungan. Seakan-akan mereka sedar, perjalanan ini bukan sekadar naik ke langit, tetapi satu perjuangan untuk terus wujud. Kalau alam roh pun perlukan mode survival, apa lagi rahsia yang belum kita faham? Follow untuk sambungan fakta misteri seterusnya. Di Mesir Purba, nama ialah nyawa sebenar. Dalam Piramid Teti, nama bukan sekadar identiti biasa. Ia dianggap sebagai inti kewujudan seseorang manusia. Konsep ini dikenali sebagai Ren. Dalam kepercayaan Mesir Purba, selagi nama disebut, roh akan terus hidup dan tidak lenyap. Tetapi jika nama dipadam dari sejarah, roh itu dipercayai akan hilang buat selamanya. Sebab itu, nama Firaun Teti diukir berkali-kali di dinding piramidnya. Ukiran ini bukan hiasan, tetapi satu bentuk perlindungan spiritual. Mantra juga menyebut nama raja berulang kali sebagai penguat kewujudan. Ini menunjukkan betapa pentingnya nama. Dalam sistem kepercayaan mereka, malah, musuh kadang-kala memadam nama untuk membunuh seseorang buat kali kedua. Dalam teks Piramid Teti, menjaga nama sama penting dengan menjaga jasad. Ini bermaksud, kematian sebenar bukanlah kematian fizikal. Tetapi apabila nama seseorang tidak lagi diingati oleh dunia. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Setiap hari kami upload fakta misteri, sejarah dan dunia yang jarang orang tahu. Alam akhirat bukan terus sampai. Dalam Piramid Teti, perjalanan roh tidak berlaku sekali jalan. Ia digambarkan seperti melalui beberapa checkpoint penting. Setiap peringkat ada ujian, halangan dan penjaga tertentu. Roh raja perlu membaca mantra yang tepat untuk melepasi setiap tahap. Jika gagal, perjalanan boleh terhenti atau menjadi berbahaya. Ada pintu simbolik yang hanya boleh dibuka dengan nama dan kata tertentu. Ini menunjukkan akhirat dalam kepercayaan Mesir Purba sangat tersusun. Seolah-olah satu sistem berperingkat yang perlu dilalui dengan teliti. Mantra dalam piramid berfungsi sebagai akses untuk setiap checkpoint. Tanpa pengetahuan ini, roh boleh sesat atau tidak sampai ke destinasi. Berbanding UNAS, teks Teti lebih menekankan struktur perjalanan ini. Ia memberi gambaran bahawa akhirat bukan tempat rawak, tetapi satu laluan penuh ujian yang perlu dilalui satu persatu. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Firaun pun tak semestinya mati secara semula jadi. Firaun Teti ialah pemerintah awal dinasti ke-6 Mesir Purba.
Namun kematiannya kekal sebagai satu misteri besar. Beberapa sumber sejarah mencadangkan beliau mungkin dibunuh. Terdapat teori bahawa pembunuhan berlaku akibat konspirasi dalaman istana. Ini kerana tempoh pemerintahannya berakhir secara tiba-tiba. Selain itu, berlaku perubahan kuasa yang agak cepat selepas kematiannya. Ada juga catatan dari sejarawan purba yang menyebut kemungkinan ini. Walaupun tiada bukti fizikal yang benar-benar kukuh ditemui. Namun suasana politik ketika itu memang tidak stabil. Intrik kuasa dan perebutan takhta sangat biasa berlaku. Jika benar beliau dibunuh, ia menunjukkan bahawa kuasa tertinggi pun tidak selamat. Dan piramidnya mungkin menjadi saksi kepada akhir yang tragis. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Bayangkan masuk ruang sempit, dinding penuh tulisan tanpa henti. Dalam piramid Teti, hampir setiap inci dinding dipenuhi teks hieroglif. Tulisan ini bukan sekadar sedikit, tetapi sangat padat dan berulang-ulang. Ia mengandungi ratusan mantera untuk melindungi roh raja. Apabila dilihat secara langsung, suasananya boleh terasa menekan mental. Ruang sempit, gelap, dan dipenuhi simbol misteri di sekeliling. Seolah-olah tiada ruang kosong untuk bernafas. Ini mungkin disengajakan untuk menekankan kepentingan setiap mantera. Atau sebagai cara memastikan tiada perlindungan yang tertinggal. Bagi manusia moden, ia boleh terasa sesak dan overwhelming. Tetapi bagi orang Mesir purba, ini adalah jaminan keselamatan abadi. Lebih banyak teks bermaksud lebih banyak perlindungan. Dan setiap inci dinding adalah perisai untuk rohaja. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini mungkin tanda kejatuhan sebuah empayar. Piramid Teti dibina pada penghujung era kegemilangan kerajaan lama Mesir. Walaupun masih megah, ada tanda-tanda perubahan yang mula berlaku. Kualiti binaan tidak lagi setanding piramid generasi sebelumnya. Struktur lebih kecil dan kurang kukuh berbanding piramid besar terdahulu. Ini memberi petunjuk bahawa sumber dan tenaga semakin berkurangan. Pada masa yang sama, kuasa pusat semakin lemah. Golongan bangsawan mula mempunyai pengaruh yang lebih besar. Keadaan politik menjadi tidak stabil dan penuh persaingan. Semua ini dianggap sebagai permulaan kejatuhan empayar Mesir purba. Piramid Teti berdiri di tengah-tengah perubahan ini. Ia bukan sekadar makam, tetapi simbol peralihan zaman. Dari era kekuatan mutlak ke arah kemerosotan yang perlahan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia.